Macam nak A tu terbalik tu. Dia jadi V lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP dan salam FCOEE Insentif Minda Pemangkin Bangsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Dan pertama sekali terima kasih kepada FCOEE, Institut Informatik Visual, UKM, pihak UNIMAP sebagai tuan rumah dan seluruh sekretariat yang diketuai sendiri oleh pengerusi FCOEE, Dr. Kamarudin, kerana memastikan majlis dan program ini berjalan dengan lancar. Kita bagi satu tepukan. Seterusnya saya mengalalukan kehadiran yang berhormat, Div-Div Hormat, para peserta yang diraikan, serta semua yang sudi meluangkan masa. Hadirin sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkumpul bagi meraikan satu inisiatif bermakna dalam mempersiapkan generasi muda kita bagi menghadapi cabaran masa depan. Saya ucapkan tahniah kepada FCOEE dengan kerjasama IBI UKM dan UNIMAP atas usaha murni menganjurkan program ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada FCOEE dan pihak IBI UKM yang telah menjayakan program AI Summer Camp University Tour bermula di kampus UKM bagi zon tengah dan UNIZA bagi zon timur sebelum bertandang ke UNIMAP. Hadirin sekalian, AI Summer Camp merupakan prakarsa penting dalam menyediakan pelajar-pelajar kita dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan dalam era revolusi industri keempat. Teknologi kecerdasan buatan atau AI bukan sahaja merupakan satu keperluan dalam pelbagai bidang, tapi juga menjadi pemangkin untuk memacu pembangunan negara ke tahap yang lebih tinggi. Saya percaya bahawa ilmu pengetahuan yang para pelajar peroleh melalui kursus-kursus dia ada, jika digabungkan dengan kemahiran praktikal akan menjadi asas kukuh bagi pembangunan insan. Program ini bukan sahaja bertujuan memberi pendedahan awal kepada teknologi AI, tetapi juga melatih pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Hadirin sekalian, saya percaya program seperti AI Summer Camp ini mampu melahirkan bakat muda yang berinovasi dan berdaya saing bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga di persada antarabangsa. Pendidikan teknologi yang kukuh akan membolehkan anak-anak muda Perlis dan Malaysia secara umumnya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi digital global. Kepada bakal graduan di hadapan saya, tingkatkan kebolehpasaran diri anda, tingkatkan ilmu, asah kemahiran insaniah dan bersedia untuk belajar sepanjang hayat. Jadilah individu yang bukan sahaja mencari peluang, tapi juga mencipta peluang. Kuasai kemahiran teknikal seperti AI, data analitik dan otomasi untuk kekal relevan dan berdaya saing dalam dunia industri hari ini. Saya juga ingin mengingatkan bahawa ilmu yang dimiliki bukanlah semata-mata untuk manfaat diri. Jadikan ilmu sebagai wasilah untuk menyumbang semula kepada masyarakat, negeri dan juga negara tercinta. Ingatlah bahawa kejayaan kendiri adalah sebahagian daripada kejayaan kolektif yang akan memajukan ummah. Hadirin sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang mengorak langkah mengambil bahagian dalam program ini. Kepada pihak penganjur, tenaga pengajar, fasilitator dan semua yang terlibat dalam menjayakan program ini, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas dedikasi dan usaha semua pihak. Semoga dengan pendekatan ini dapat menyumbang semula kepada peningkatan tenaga kerja mahir di Perlis pada masa depan. Saya dengan ini merasmikan penutupan program AI Summer Camp University Tour 2024. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.